Alright guys, hari ini 6 hari bulan 1 2025. Okay, pada pagi tadi entry aku dah kena stop loss sebanyak 17 tick. Aku ada setup lain, tapi setup ni tak secure sangat. Dia agak 50-50 lah, right? So okay, kalau kita tengok dekat sini, dia ada buat bullish, kemudian dia buat bearish. Okay, bearish nombor 2 ni, dia memecahkan bullish yang hijau yang paling tinggi ni. Dia dah memecahkan open price dekat sini. So aku letak entry dekat sini lah. Alright, aku tunjuk lagi sekali. Entry dekat sini. Okay, 1 nisbah 2, 20 tick, TP 10 TSL, right? Tapi ini untuk setup yang baru. Tapi kalau kau nak recover, dekat sini ada 17 tick SL, kau tarik jadi 37 lah maksudnya, dekat sini. Tapi kalau kau buat macam ni, SL dia TP dia panjang, dia agak berisiko. So kau letak je dulu 20, right? So kita tengoklah apa hasilnya. A few moments later. Alright gang, Assalamualaikum. Entry ni dah kena TP 20 tick. So sebelum ni kita ada SL 17 tick, alright. So siapa-siapa yang nak recover, boleh tarik TP ke bawah, tambah lagi 17 tick. Okay, tapi kena ni lah secure dulu TP ni. Siapa yang tak nak ambil sampai 37 tick, ambil sampai 20 ni pun dah okey dah. Alright, so kita tengok apa yang akan jadi. Alright gang, ni entry tadi sekarang dah ke 30 tick. Alright, so sekarang dah nak pukul 6 petang. So daripada kau biarkan open ni terbuka, better kau close je lah. Alright, 30 darab 25. Alright.